iaitu Ustaz Dr. Ni Abdul Rahim. Baiklah, soalannya begini Ustaz. Bagaimana kita sebagai anggota masyarakat ingin memberi kesedaran dan meyakinkan segelintir masyarakat yang menolak pengambilan vaksin ini? Jadi tanpa menunggu lagi, di majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Abdul Rahman. Sebenarnya isu tentang vaksin ini memang adalah satu isu yang kita kata hot lah pada masa ni kan. Tambahan pula, kita bukan seperti zaman dulu. Zaman dahulu bila ada sesuatu isu ataupun ada vaksin ke apa, ada pandemik dan sebagainya, kita orang ni tunggu depan TV je kan. Kita tunggu depan TV, dengar apa yang dia kata. Sekarang ni maklumat semuanya duduk di hujung jari. Maksudnya dengan smartphone, dengan kemajuan teknologi ni, kita boleh trace, kita boleh cari, kita boleh akses semua maklumat. Jadi dalam konteks kita hari ni, bila kita berada dalam situasi menghadapi pandemik yang saya kira krisisnya bukan setakat krisis kesihatan, tapi ia adalah krisis kewangan juga dan ekonomi. Dia juga adalah sebenarnya efek kepada krisis emosi itu sendiri, mental seseorang itu juga, dan juga ekonomi, dan juga tambahan pula dengan krisis politik zaman sekarang yang menyebabkan sebahagian daripada masyarakat kita ini tidak tahu nak buat apa, ataupun mereka ini tidak dapat menilai sesuatu tu dengan baik. So berbalik kepada soalan yang dikemukakan oleh moderator tadi, bagaimana kita apa yang boleh kita lakukan untuk kita yakinkan masyarakat tentang vaksin. Suka saya nyatakan bahawa pertama sekali sudah tentulah 100% untuk kita yakinkan masyarakat tu satu perkara yang mungkin di luar jangkaan kita lah. 100% nak ambil, sebab itulah herd immunity tu kan kita nak capai 100% pun kan. Memang kita nak yakinkan ke semua mereka itu sangat susah. Tapi apa yang boleh kita buat, apa yang boleh kita usaha ialah kita sebar luaskan maklumat yang kita ada. Antara perkara penting ialah dari aspek perspektif agama. Saya bercakap dari perspektif agama, kita perlu faham sebagai orang Islam, kita kena faham betul-betul konsep tawakal. Kadang-kadang apa yang saya lihat di luar sana, mereka cuba, mereka yang tidak mahu vaksin ni, kita tak salahkan mereka kan. Cuma kadang-kadang mereka cuba bermain dengan wording-wording yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai bentuk. Okey, contohnya bila kita kata dengan mengambil vaksin boleh mengurangkan risiko kematian. Dia akan tanya, kita ni Tuhan ke nak tentukan mati dan mati dan hidup seorang? Bukan maksud dengan wording begitu, bukan maksudnya kita menentukan mati dan hidup seseorang. Jadi konsep tawakal ini adalah kita kena faham perlu ada satu jalan ikhtiar yang mana kita mendapat maklumat dan info bahawa vaksin adalah suatu cara yang sebagaimana disebut tadi, berdasarkan pada data dan statistik, dia boleh mengurangkan kadar kematian, mengurangkan risiko tersebut. Bukan bermakna kalau orang ambil vaksin ni tak mati terus, mana ada. Dia boleh mati, tapi mati sama ada dengan sebab COVID ataupun mati dengan sebab yang lain. So mati itu tetap datang. Allah Ta'ala pun menyatakan dalam Al-Quran sendiri, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila dah sampai ajalnya, kita tak boleh nak undur dan juga majukan ke depan, tak boleh langsung. So itu kita kena faham. Tawakal ni cara mudahnya, kalau kita balik kepada satu hadis, walaupun hadis tu lemah, tentang kisah yang menyatakan tentang sahabat yang membawa seekor unta. Dia kata, "Wahai Rasulullah SAW, aku nak lepaskan begitu unta ni ke aku nak tambaknya di tiang?" Nabi kata, tambak and tawakallah kepada Allah. Nabi kata, kamu tambak dahulu, kemudian barulah bertawakal. So maknanya
kita prinsip tawakal ni ialah bukan sahaja kita minta daripada Allah, bukan sahaja kita berserah, bukan sahaja kita, tapi kita mesti berusaha. Dan di antara usaha itu ialah kita mengambil langkah pencegahan. Pencegahan itu dalam konteks perubatan ini dengan vaksin. Dan kaedah yang menyebut al-wiqayatu khairum minal ilaj. Sudah tentulah kita mencegah lebih baik daripada kita menyakit. Prevention is better than cure, kan? Maknanya kita mesti bahkan sebenarnya kalau kita melihat dalam kaedah usul fiqh, kaedah yang menekankan soal suatu perkara itu asal walaupun tidak wajib, tapi kalau secara pasti atau hampir kepada pasti dia boleh mencegah sesuatu perkara itu, maka dia boleh menjadi wajib. Okey. Kaedah sebut ma la yatimul wajib illa bi fa huwa wajib. Sesuatu yang tak sempurna sesuatu kewajipan melainkan dengannya, maka perkara itu akan jadi wajib. Kalaulah menjaga nyawa itu mungkin dia boleh menjadi wajib, walaupun dalam konteks fatwa hari ini kita tak kata wajib lagi, kecuali wajib itu di pihak pemerintah. Kita masih menyatakan dalam fatwa kebangsaan pun menyatakan hukum mengenai vaksin itu adalah harus dan wajib sekiranya diarahkan oleh pemerintah, sebab hukmul hakim ni adalah yarfa'ul khilaf ataupun itu bukan satu penjamin tapi ia adalah satu jalan ikhtiar yang mana kita juga masih lagi perlu menjaga SOP yang lain, menjaga kebersihan. Padahal dalam Islam itu sendiri sebelum datangnya vaksin, sebelum datangnya penyakit pandemik seperti ini, dalam Islam sudah lamanya bercakap tentang kebersihan. Dalam kitab fiqh, bab yang pertama yang kita belajar ialah babut taharah, bab bersuci, bab tentang kebersihan. Islam meletakkan bagaimana cara nak bangun tidur, basuh tangan 3 kali, bagaimana wuduk itu sendiri adalah salah satu cara untuk kita menjaga kebersihan, basuh tangan, kan? So itu semua adalah merupakan suatu jalan ikhtiar untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti dengan penyakit inilah. So itu kita kena faham konsep tawakal dalam Islam supaya kita tidak silap faham, kita tidak tersalah faham. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saya data-data penting seperti mana yang disebut oleh Dr. Salman tadi dengan sumber yang kita percayai mesti disebarluaskan. Sebab kadang-kadang macam saya sebut tadilah, dalam musim zaman sekarang dengan kemudahan teknologi yang ada, manusia boleh akses apa jua maklumat. Kalau setiap hari kita duk akses maklumat yang menceritakan keburukan, maka kita akan tahu itu adalah perkara buruk. Kalau setiap hari hanya akses tentang keburukan vaksin, maka kita akan dapat bahawa conclusionnya dalam kepala kita vaksin adalah buruk. Sedangkan Islam mengajar kita untuk menilai sesuatu. Kerana Allah Ta'ala bagi kepada kita satu akal untuk kita berfikir. Tapi kalau kita hanya terima maklumat yang negatif semata-mata, kita tak boleh buat penilaian yang betul. So jadi itu akan bukan setakat memberi masalah kepada penerimaan kita itu, tapi memberi masalah kepada emosi kita sendiri. Kita akan jadi ditambah pula dengan cerita karut-marut dan sebagainya, teori konspirasi dan sebagainya, perkara-perkara yang gaib yang kita tak tahu pun, jadi kita pun duk fikir perkara yang gaib pun, yang itu menyebabkan kita bermasalah. So data-data penting perlu disebarluaskan. Sebagai contohlah, kalau kita lihat tentang, ini data saya ambil daripada Sinar Harian, sumber daripada tentang di Sarawak. Dia kata 425 daripada 449 kematian akibat COVID di Sarawak sehingga 8 Ogos kemarin tiada sejarah vaksinasi. Maknanya 425 orang daripada 449. Maknanya 94.7% yang tak pernah vaksin. 21 kes kematian ataupun 4.7% meninggal selepas suntikan pertama, yakni telah positif 2 minggu sebelum 14 hari suntikan pertama. Nampak? 3 kes kematian atau 0.7 meninggal selepas suntikan kedua, tapi sebelum 14 hari. Efikasi dia selepas 14 hari kan. Kalau Pfizer, kalau macam Dr. Salman sebut tadi lah,
Sinovac dan sebagainya. Tapi tiada kes kematian mereka yang positif selepas suntikan kedua yang lengkap. Setelah 14 hari itu 2.88% dari yang positif berada di kategori 3, 4, 5 berbanding 3.05% bulan sebelumnya. Bermakna data ini menunjukkan bahawa keberkesanan yang ada pada vaksin tersebut. So itu di antara data, satu data, dan data tadi yang lain pun Dr. Salman telah so data-data sebeginilah yang perlu kita sebarluaskan. Dan juga sebagai pengguna, kita pengguna sama ada pengguna vaksin, pengguna teknologi hari ini, kita perlu menilai dengan baiklah. Kita perlu buat perbandingan. Jangan kita hanya merujuk kepada sesuatu perkara yang kita tak tahu sumber autoriti. Kadang-kadang video orang boleh buat, suara audio orang boleh buat, kita pun tak kenal siapa yang bercakap tu. Entah dia buat, dia bercakap atas dasar apa pun, kita tak pasti. Terlalu banyak hari ni cerita-cerita yang kita tak tahu asal usulnya daripada siapa yang mengeluarkan perkara itu. So itu di antara saya rasa perkara yang pentinglah pada saya untuk kita apa yang kita boleh lakukanlah dalam musim kali ini. So ini data yang saya rasa Dr. Salman dah tunjuk tadi tentang tinggal lagi seminit saya. Sikit lagi. Maknanya data yang menunjukkan bagaimana berapa persen kes yang tiada sejarah vaksinasi dalam setiap kategori. So maknanya lebih banyak ialah daripada kes yang tiada sejarah vaksinasi. Setakat 8.8 lah. So itu menunjukkan bahawa data ni datang daripada, mungkin akan setiap orang akan mendakwa, boleh cakap apa saja yang akan menyatakan data ni dengan, so yang dia tak boleh manipulasi. So maknanya benda-benda seperti ini yang akan kadang-kadang kita perlu menilai dengan kita kata dengan logik kita, dengan positif, dengan akal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Saya rasa itu sajalah untuk jawapan saya, komen saya kepada soalan yang kedua tu. Back to the moderator. Baiklah, terima kasih kepada diucapkan kepada Ustaz Dr. Dik Abdul Rahim atas perkongsian sebentar tadi, bagaimana kita nak cara